Asal kau curang dengan aku, asal kau menduakan aku, kau sempurna di mata aku, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa aku? Kenapa arus aku kau tinggalkan? Tumbuk lagi tangan kau bodoh. Tumbuk lagi. Apa benda tau broker ni. Tumbuk lagi. Macam seronok tengok kau tumbuk dinding tu. Tu tak ada benda ke faedah yang kau buat. Kau faham tak Eli? Dia tu sempurna buat aku, dia tu terbaik buat aku. Kau takkan faham lah Mat. Kau kata aku tak faham kau Faiz. Weh Faiz, kalau betul aku tak faham kau, cuba kau cerita dengan aku. Kau bagi tahu aku dulu supaya aku boleh faham kau, supaya aku boleh tahu apa masalah kau dengan dia ni. Kenapa kau boleh broker? Cuba cerita. Eli, dia curang dengan aku, dia tinggalkan aku. Apa kurangnya aku di mata dia? Mungkin dia dah bosan dengan kau. Mungkin dia dah tak ada hati dengan kau. Tapi macam kau asyik memekat dia tadi, dia tu terbaik untuk kau, dia sempurna untuk kau, kan? Bagi aku, dia tu hanyalah sempurna dan terbaik untuk kau di masa silam kau je Faiz, bukan di masa depan kau. Kalau betul dia terbaik, sempurna, dia takkan curang dengan kau, dia takkan menduakan kau, dia takkan tinggalkan kau. Lebih baik sekarang ni kau move on. Cari orang lain Faiz, supaya hati kau tu boleh senang, tenang, daripada kau asyik memikirkan dia. Kau kena fikir pasal diri kau Faiz. Aku nak lupakan dia Eli. Aku asyik terbayangkan wajah dia. Aku asyik termimpikan muka dia. Wajah dia tu aku asyik terkenang dalam mimpi aku. Macam mana aku nak lupakan dia? Dan wajar kau lupakan dia dan tinggalkan dia. Kau tahu sebab apa? Sebab perempuan macam tu tak layak pun rasa cinta kau Faiz. Tu kau kena fikir. Dan bagi aku daripada kau fikir pasal diri dia, kau fikir pasal cinta dia yang sempurna, perfect sangat tu yang kau cakap tu, lebih baik kau kejar cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia bagai memijak bara, dunia bagai syurga neraka. Dunia